Pengguna prepaid dah boleh guna dengan RM RM1 satu hari, 3 hari, seminggu dapat 500 gig, 1000 gig, dapat unlimited internet. Bahaya tu. Jaga-jaga. Jangan cakap scam pula. Dia punya jalan cerita dan nak bagi korang faham kenapa dapat internet murah walaupun pakai prepaid. So, contoh murah lah kan. Banyak pengguna SIM card prepaid ni, especially dekat Facebook, saya nampak diorang share tentang internet yang diorang dapat offer lah RM1, 3 hari unlimited, RM1, RM5 dapat data yang sangat-sangat besar. Berbaloi untuk guna tu, of course lah, siapa tak suka, siapa tak nak. Lagi-lagi budak-budak sekolah yang dah reti nak download kaki YouTube, kaki Netflix, dengan modal tak ada, dapat RM1 aja dapat internet yang banyak gila. Tapi dia ada cons juga tu, kelemahan dekat situ, masalah dekat situ, yang dimana korang kena tahu. Offer macam tu biasanya saya tak share secara umum. Sebab ada yang tanya, bang, share lah. Saya tak boleh nak share sebab benda tu adalah benda yang kita panggil pilih bulu. Siapa tak tahu pilih bulu? Pilih bulu ni umpamanya lah kan, dalam 1000 customer, tak semua dapat offer tu. Itu satu hal. Bila semua 1000 customer contoh tu tak dapat plan tu, saya cerita secara general, secara umum, secara public macam ni, nanti diorang ada expectation yang tinggi. Dan bila tak ada, saya pula dimakinya pasal bagi info salah. Kemudian, itu first masalah besar bila internet yang terlalu murah dalam package prepaid ni. Nombor 2, package prepaid macam tu, offer tu kadang-kadang tak jelas. Saya nampak banyak komplain dekat grup-grup Facebook ni bila dia beli internet macam tu lah kan, yang RM1 bawah, RM5 bawah, RM10 dapat ribu gig. Macam-macam benda tak nampak. Sebab information ni sangat-sangat simple, straightforward. RM1 1000 gig. Contoh, RM1 1000 gig tanpa sekatan kelajuan atau tidak, tak ada nyatakan RM1 1000 gig je. So benda ni tak jelas. Patutnya bila dah cakap lah kan, sebagai contoh RM1 1000 gig, so korang terus dapat sepatutnya. Tak ada apa-apa lagi cerita-cerita belakang yang berlaku dekat dalam tu. Sekatan hotspot, sekatan speed. So ramai yang komplain. Time tu lah dapat internet 6 Mbps, 12 Mbps, 10 Mbps saja. Padahal pakai plan biasa laju je. Time tu lah orang, wow, RM1 1000 gig. Ambil SIM card masuk dalam modem ataupun buat hotspot, tahu-tahu internet tak jalan. Jadi basic internet. Tahu-tahu boleh guna 10 gig, 5 gig saja. So, benda tu bangang, nampak sangat tak jelas, menyusahkan orang. Walaupun dengan harga RM1 tu, diorang rasa tak rugi apa sangat lah, RM1 je. Tapi expectation tu yang mengecewakan. Korang dah sedap-sedap, dah semangat, tapi tak ada benda tu, tak dapat apa yang sepatutnya. Dia jadi menyirap jugalah kan, sakit hati babe. Kebanyakan yang langgan plan macam ni, dia suka benda off-offer macam ni, especially orang-orang pengguna yang low budget. Dia low budget sama ada dia tak ada duit, tak kerja ke, macam budak sekolah, masih lagi tak ada duit dekat tangan, ada sikit-sikit saja, ataupun orang yang betul-betul nak jimat dan memang sayang untuk guna duit dia orang labur dekat benda-benda SIM card ni. Jadi orang-orang yang macam ni, kita tak boleh nak cakap dia pakai plan yang sepatutnya. Plan sekarang dah ada RM50 1000 gig, RM50 1500 gig, dah ada dah, pakai je. Tak boleh. Tapi saya cuma boleh bagi tahulah, kalau kod-kod golongan ni yang tengah menonton, korang tahu tak, untuk kurangkan masalah, lebih mudah korang cari official plan yang dah rasmi, yang iklan sana sini. Sebagai contoh lah, sekarang saya banyak orang langgan dengan saya RM50 1000 gig. Okey, contoh. So korang nampak iklan tu kat mana-mana, saya promote, saya cerita, saya share. So benda tu benda yang official dan siapa-siapa yang nak pakai. Jadi dia tak ada masalah apa-apa. Masalah macam tadilah saya cakap, pilih bulu. Kalau ada 1000 customer yang datang, 1000 tu nak pakai plan tu, boleh, tak ada masalah. Sampai dekat tangan, itulah plan yang korang dapat. Lepas tu, plan tu secara general kan, kalau dah public, dah official macam tu, biasanya information tu lebih tepat. Kecuali iklan luar. Iklan ni korang kena faham lah. Iklan dia tak boleh nak compile semua information dalam satu iklan. Dia jadi serabut. Iklan mesti simple, 50 1000 gig. So orang kan terus
tertarik. So korang boleh check lah kan. Contoh plan tu kan RM50 1000 gig, dia bagi tahu tak ada sekatan kelajuan 4G 5G apa semua. Jadi korang nampak secara jelas. Bila dekat iklan nampak simple, tapi bila korang tanya ejen macam saya ke macam orang lain ke, ejen-ejen lain, korang boleh tanya secara detail, secara lengkap. Sebab benda ni dah melalui ejen kena tahu. Tapi benda-benda offer dalam prepaid RM1, RM2 tu, dia tak ada ejen. Dia just an apps, awak buka, jumpa RM1, tekan beli. Dah. Nasib bagus tak bagus, dah nasib lah. Nak cakap macam mana. So ini masalah produk-produk prepaid yang bagi offer-offer gila macam tu. Sebab tu saya tak pernah nak share dekat dalam YouTube. Dulu pernah lah. Saya mula-mula dulu pernah lah. Tapi benda tu sementara tak best. Sekarang banyak juga peniaga, penjual, ejen SIM card ambil kesempatan. Ada jumpa saya nak satu plan internet ni kan. Harga dia RM35. Nak cakap telco mana ke? Malas lah aku. Okay, dia plan dia RM35. Data yang korang dapat adalah 500 gig prepaid. Besar tak besar? Kau jangan cakap dekat aku tak besar. Itu besar gila, itu murah gila. Sangat-sangat murah. Prepaid bro. Nak dapat murah macam tu susah secara umum pula tu. Dia benda yang official tau. Bukan promo-promo. Siapa nak pakai-pakai. Tapi masalahnya benda tu ramai orang tak tahu dan tak dibagi tahu oleh seller, ejen, peniaga. Benda tu adalah promosi bulan pertama saja. Siapa-siapa yang daftar 500 gig dia orang dapat. Dan kemudian bila dah habis sebulan, masuk bulan seterusnya cuma ada data sebesar 350 gig. It's much better kalau dia cerita RM35 dapat 350 gig sebab expectation kita memang kalau kita rasa murah dan data tu besar, itulah kita dapat, memang kita akan pakai bulan-bulan macam tu. Ini tidak. RM35 bulan pertama 500 gig langsung tak dibagi tahu oleh peniaga, ejen, live host dekat TikTok. Lagi banyak dekat TikTok kau-kau punya. Ramai bila saya live dekat TikTok, orang tanya saya, bang, saya beli internet ni 500 gig sekarang, kenapa tak dapat 500 gig? Kan, untunglah korang jual. Kesian orang. Janganlah pedajal orang macam tu. So, kalau boleh dekat iklan simple lah. Iklan ni memang kena simple. At least korang bagi tahulah untuk bulan pertama. Tapi kalau dah tulis untuk, dah mention untuk bulan pertama, memang taklah orang nak beli kan. Sebab expectation setengah orang yang mahukan 500 gig, dia tak dapat benda tu. Dia ni sekadar pancing panggil orang. Yang kekal nombor lama untung lah. Yang beli nombor baru buang-buang macam tu je. Sampai sekarang macam tu. Dan still berlaku sekarang. Pergilah dekat TikTok. Memang tak boleh percaya. Macam kena scam. Senyap-senyap. Kena tipu juga rupanya. Cuba korang sharekan sekarang. Siapa-siapa yang pakai SIM card prepaid dapat offer yang RM1, RM2, RM5 tu. Ada yang betul, ada yang tak betul kan. Macam kena scam, macam tak. Yang kena scam pun cerita. Yang dapat telus betul, jujur pun cerita, komen. Kod-kod ada. Viewer lain pakai plan yang sama, dia nak langgan apa yang korang dapat tu. Nak tengok dia orang dapat juga ke tidak offer tu. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.